Aku nak balik balung yang cantik tu. Macam mana? Macam mana balung dia boleh hilang? Kau berkokoklah setiap pagi. Mungkin Raja Sulaiman akan maafkan kau dan kembalikan ia semula. Begitulah ceritanya. Dengar tu. Sampai sekarang ayam jantan masih berkokok. Kesian. Dia belum dapat balik balung dia. Itulah balasannya. Allah sabung menang sorak. Dah kalah pun masih nak bercakap besar. Belagak sangat. Macam abang. Ingat dia hebat sangat. Mana ada? Ada. Tak ada. Ada juga. Tak ada. Dah, jangan nak bergaduh. Siapa nak aiskrim? Nak. Okey, kenapa Raja Sulaiman suruh ayam berkokok waktu pagi ni? Ada ke? Aki yang cerita tadi. Kancil yang cakap. Alamak. Ara nak tahu. Biar abang cerita. Sebab abang tahu. Pada zaman dahulu, kau berkokoklah setiap pagi. Manalah tahu, mungkin Raja Sulaiman akan maafkan kau dan kembalikan ia semula. Ini semua berlaku sebab kau main tipu dan bercakap besar walaupun dah kalah. Raja Sulaiman murka dan telah arahkan sang angin mengambil semula balung kau. Kau tipu. Mana ada Raja Sulaiman suruh ayam berkokok setiap pagi? Itu tak tipu. Itu muslihat. Sebenarnya, aku nak suruh dia kejutkan penghuni hutan di waktu pagi dan tidak akan mengganggu kita dengan kokokannya setiap masa. Bising nanti. Oh, bijak-bijak. Kancil, kau memang bijak. Betul ke Naki? Betul. Aris memang bijak. Tunggu Aki. Orang main kompang. Oh, jom tengok.
Aki, tengok tu. Buah rambutan. Nasib baik kita semua selamat. Abang, lain kali tengoklah dulu sebelum lasting. Yelah, abang salah. Jauh ke lagi perjalanan kita, Ki?